trial. Six center auto framing tak ya. Assalamualaikum, siapa dah sampai? Okey, insyaAllah lagi seminit lagi ya kita mula. Kita tunggu lagi sedikit kawan-kawan kita untuk join bersama dengan kita pada petang ini. Okey, sebelum tu saya ingatkan bagi sesiapa saja yang baru join, diminta untuk kita mute video pun kalau boleh kita tutup dulu. Kita beri laluan kepada trainer atau speaker kita untuk berkongsi dengan kita sebentar lagi ya supaya orang kata mudah kelancaran free talk session kita pada petang ini insya-Allah. Okey, sambil-sambil tu nanti ya kita tunggu kawan-kawan kita join. So saya rasa kita boleh mula dah. InsyaAllah sebab Cikgu Dino kita pun sudah berada bersama dengan kita di ruangan Zoom meeting. Jadi Alhamdulillah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada of course pertamanya kepada Cikgu Dino ataupun Cik Khairi Izzuddin. Trainer Laravel kita yang tetap di training center kita. Dan juga kepada semua tuan-puan, sahabat-sahabat, datuk-datuk, datin-datin, Tan Sri, Puan Sri, encik, cik, puan dan sebagainya, adik kakak semualah yang join kita punya free session pada hari ini. InsyaAllah saya dah disable waiting room. Jadi sesiapa yang nak join sampai ni masuk sahaja, tak perlu kita admit lagi selepas ni. Jadi insyaAllah. So sebelum pergi lebih lanjut, okay, kita Alhamdulillah Allah beri keizinan kepada kita hari ini, petang ini untuk kita sedikit launching lah berkenaan dengan bulan Laravel ataupun Laravel Month kita pada Disember ini. Alhamdulillah bertungku lumus tim di belakang untuk menyiapkan segala persiapan. Akhirnya hari ini kita dapat bersama-sama um,
bersama dengan Cikgu Rina kita sebagai pengasas untuk Laravel kita ni, orang kata pengarah projek lah juga. Dia akan terangkan lebih lanjut apa yang ada dalam Laravel ni. Apa yang menariknya dalam Laravel ni kan? Okey. So sebelum pergi lebih lanjut, okay, saya ingatkan sekali lagi apa jua dalam majlis ilmu yang kita hadiri, kita niatkan baik-baik. Semoga apa sahaja majlis ilmu yang kita hadiri, ini pun majlis ilmu juga. Kalau majlis ilmu ini walaupun ilmunya seperti keduniaan, tapi kalau kita gunakan untuk kebaikan agama, kebaikan untuk negara kita, dia jadi sebenarnya manfaat untuk diri kita dan juga untuk apa kata apa agama dan negara kita. Okey, saya bercakap dah agak lama, agaknya dengar tak suara saya sebenarnya ni? Ke saya bercakap seorang-seorang? Kalau dengar suara saya, boleh tak komen satu di ruangan chat? Komen ruangan satu, komen satu di ruangan chat. Sekiranya dengar suara saya. Oh, Alhamdulillah. Terima kasih Ifah Irdina. Terima kasih, terima kasih. Okey, saya tak bercakap seorang-seorang lah kiranya. Alhamdulillah. Okey, so seperti mana yang Tuan Puan lihat di paparan skrin saya sekarang ni. Okey, sebelum saya menyerahkan orang kata podium ni lah kepada yang berhak untuk bercakap. Okey, serba sedikit ya buat ahli yang baru ataupun yang sudah bersama dengan kami sebelum ini. Bagi yang baru, okay, saya perkenalkan siapa kami ni, apa yang apa channel free training ni buat ni sebenarnya ni. Okey, kami adalah dari Tamintech Semberhan. Ini adalah induk company kami, which is syarikat ini syarikat berkenaan dengan training provider dalam bidang software development and IT. Okey, itu core produk kami lah, Tamintech Semberhat. Okey, di sini kami menjalankan kursus-kursus berasaskan seperti tadi, software development and IT. Dan kita ada juga kursus-kursus lain. Seperti mana siapa yang dah ikuti kelas free training kita daripada bulan 9 hari tu hinggalah ke bulan 11, ada beberapa jenis kelas yang kita dah perkenalkan. Kita dah last malam ni kelas Mastery Excel. Bagaimana walaupun hal basic-basic, kita sebenarnya kita initiate kelas ni pun berdasarkan daripada permintaan. Ada klien-klien minta nak kelas-kelas yang begitu, jadi kita buka peluang kepada orang awam ataupun orang yang baru nak kata mengenali dunia training ni apa semua, nak orang kata nak sebelum melangkah mengambil orang kata apa training yang orang kata berbayar dan sebagainya, why not kita open up satu session, kita buat free session dulu. Kita memperkenalkan dulu kos-kos ataupun kursus-kursus yang ada supaya mereka tahu, oh ini kursus ni sesuai tak untuk keperluan di syarikat dan sebagainya kan. Okay, so itu basic coming tech. Okey, apa kaitan dengan free training under kelas program ini? Kelas program ini adalah satu lagi community, community untuk program-programmer lah sebenarnya. Di sini kami kumpulkan semua lah tadi training-training free training ni dalam satu channel. Di channel ini segala info berkenaan dengan free training, masuklah untuk bulan ini punya promo ataupun program, kita blastkan semuanya di situ. Dan kita juga ada Facebook, Facebook Class Programming pun kita akan up ataupun apa-apa iklan dan sebagainya bahan juga di sana. Okay. So itu basically lah berkenaan dengan Tamintech bagi mereka yang baru saja bersama dengan kami pada hari ini. Basically begitu. Okay, so siapa yang baru masuk, adakah sama ada dia ni memang bahagian teknikal ke, HR ke apa ke. So untuk makluman, kami adalah sebuah badan training provider yang berdaftar dengan HRDC, Human Resource Development Corporation. Jadi segala sebenarnya semua kursus kami yang fizikal kita berdaftar dengan HRDC. HRDC-nya maknanya apa? Untuk peserta yang nak join kursus-kursus kami, yang nak daftar kursus-kursus kami, dia adalah bersifat claimable. Boleh check dengan HR masing-masing sekiranya berminat dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh Tamintech, boleh claim, boleh tanya HR, adakah company kita ni daftar dengan HRDC atau tak. So kalau ya, okey, boleh mohon dana untuk orang kata apa, membiayai setiap kursus yang dianjurkan oleh training provider kami. Okey, so okey, masih lagi kita menerima pernyataan daripada sahabat-sahabat kita yang lain. Okey. So inilah sedikit sebanyak, saya tak habis dah, tak ada cakap banyak pun, kita nak terus serahkan orang kata pentas ini kepada yang sepatutnya yang bercerita tentang program ataupun event ataupun segala aktiviti yang akan berlangsung sepanjang Laravel Month ini. Okey, so dipersilakan Cikgu Dino kalau dah bersedia. Baik, terima kasih Fas. Mari kita cerita pasal saya share screen dulu kejap ya.
Tapi bila saya share screen ni, saya tak nampak dah apa apa Zoom ni sangat. Let's see slideshow. Here we go. Okey, boleh nampak ke? Adakah ada macam mana tadi? Kalau begini, kalau begini. Okey. Okey, baik. Saya cuba perhati-perhati juga dekat komen. Okey. Siapa programmer tulis saya? Ada tak di antara kalian ni programmer yang apa ni menyertai kita pada hari ini? Ada, tak ada, tak ada, tak ada, tak apa. Nanti pesan kat kawan-kawan programmer. Jadi kita duk buat dekat Timing Tech, kat kelas programming, kita duk buat apa ni? Uh, Yang ni kita duk buat apa free training lah, free training. Kan kita buat free training semua melalui Zoom, semua melalui online, berbagai topik. Ada project management, ada Excel, ada AI dan sebagainya. Tapi saya bincang dengan tim kan, saya rasa saya putuskan pada bulan ini kita nak buat semua sharing kita PHP dengan Laravel sahaja. Jadi bulan ni kita akan ada beberapa siri free training secara online, secara Zoom macam ni, tapi semuanya PHP dan Laravel sahaja. Jadi bila dah semuanya PHP dan Laravel, saya pun apa buat keputusan, kita kata bulan ni kita consider lah sebagai bulan PHP dan Laravel, at least dekat classprogramming.com. Okay, just untuk makluman, saya pun baru dapat notis bahawa dekat Laravel pun ada open source training, OSS Advert Laravel program dia setiap hari akan ada sharing open source daripada Laravel sendiri. Okay, tapi berbalik dekat kita punya ni PHP, bulan PHP dan Laravel. Jadi kita punya sharing apa yang kita akan ada, sharing apa akan ada pada bulan ini, antaranya ini apa yang kita telah bincang dan susun lah. Okey, kita ada 8 sesi, sebenarnya mungkin lebih kot. Sama ada lebih kurang lah maknanya kalau sempat kita akan buat semua. Kalau tak sempat ada tarikh yang belum diumumkan tu lagi, nanti kita akan setting macam mana lah. Okey, antara topik yang kita nak cerita pasal PHP dan Laravel, kalau mereka yang baru bermula dengan Laravel, sesi satu, perhatikan sesi satu. Okey, sesi satu ni boleh conteng-conteng ni. Sesi satu. Okey, sesi satu untuk orang yang baru nak bermula dengan Laravel. Kita ini besok tau. Kita mula terus besok sebab kita dah apa 2 hari bulan sekarang. Disember dah start, patutnya start semalam. Tapi ada benda-benda yang kita tak sempat nak plan lagi lah. Jadi besok pada 9 malam kita akan mulakan satu sesi up and running with Laravel. Jadi macam mana nak bermula dengan Laravel, apa yang diperlukan, apa nak install, apa nak pasang. At least kita dapat bermula dah ada Laravel punya application yang skeleton lah, yang kosong lah kan. Tapi application tu dah ada. Kita dah boleh mula membuat development. Jadi itu sesi yang pertama. Kemudian kita akan buat sesi kedua berkenaan VB Tools. Jadi bila kita dah buat Laravel ni, dia kadang tu ada a bit of apa mindset nak kena adjust sikit kalau kita sebelum ni tak pernah pakai MVC dan sebagainya, ataupun kalau kita pernah pun. Saya dulu banyak lama saya pakai um, CodeNighter, dan saya rasa macam galat sangat nak start dengan Laravel ni sebab macam-macam benda tool yang rasa macam baru sangat nak kena belajar, rasa macam dia punya learning curve tu sangat panjang dan jauh. Tapi sebenarnya kalau kita dah biasa dan familiar, rasa macam senang je. Jadi dekat sesi 2 saya nak perkenalkan apa tools yang ada dalam Laravel untuk mula berinteraksi dengan database. Paling banyaknya itulah. Of course pertama kita bermula dengan Artisan. Lepas tu macam mana nak query data, macam mana nak pakai seeder, macam mana nak pakai factory, macam mana nak pakai Tinker. Benda-benda macam tu. Bila dah kita mula guna pakai, rasa seronok tau benda tu. Sebabnya kita sedar tak sedar, itu tool-tool yang memang kita perlukan. Okey. Kita sambung terus kepada sesi yang ketiga. Nanti kita akan cerita pasal dah ada aplikasi Laravel sebenarnya, macam mana kita nak deploy. Sebab kadang tu kita masuk, kalau kita baru mula, kita masuk join, projek yang dah sedia ada, kita join je, buat je kan. Tetapi, ni sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga. Sekejap. Ni sesi yang ketiga. There you go. Ah, kita tak tahu kalau kita dapat satu projek Laravel, macam mana kita nak start setup dalam kita punya komputer, ataupun kita dah bangunkan sistem Laravel kita dah elok cantik, macam mana kita nak deploy dekat VPS. Jadi sesi ketiga kita pasal Laravel application deployment. Okay, sesi yang keempat dia tak adalah macam keempat, tapi keempat tak, sebab dia ada dua sesi, ada dua bahagian. Yang mana kawan saya dia akan tunjuk kita macam mana dia menggunakan filament.
Filament ni dia akan membantu mempercepatkan pembangunan aplikasi dengan Laravel sebab dia dah ada dia punya boilerplate dia, dah ada UI dia, dah ada feel dia kan. Sikit lagi nak jadi drag drop je, cuma tak sampai drag drop. Tapi kita tulis kod yang sedikit dah keluar dah. Start aja dengan sedikit kod kita dah ada login page, logout page, profile semua dah ada. Lepas tu kita dah ada listing untuk data listing, kita dah ada edit form, add new form, semua bahagian tu semua dah ada. Dan kita boleh configure sama ada column apa column nak display dan sebagainya. Dan memang sangat memudahkan bila kita develop pakai filament yang berasaskan Laravel lah. Jadi ini dipecahkan kepada dua bahagian. Ada bahagian pertama dan bahagian kedua. Okey, lepas itu kita akan belajar juga dalam sesi yang kelima macam mana nak membangunkan aplikasi Laravel tapi berpantukan AI. Okey, apa yang kita akan tunjuk ajar? Satu, Laravel itu sendiri ada Laravel MCP. Laravel MCP, nama dia Laravel Boost. Lepas tu, bila saya buat development, saya suka tunjuk menggunakan GitHub Copilot. Sebab saya rasa GitHub Copilot ni satu di antara yang paling reasonable harga dia. Sebab bermula dengan $10 sahaja. Yang lain semua $20 dan ke atas. Lepas itu dia ada yang free. Yang free punya pun elok. Dia boleh pakai dengan dah dalam VS Code dan sebagainya. um, Memang dah memudahkan walaupun yang free. Okay. Jadi bila saya nak tunjuk ajar tu, kalau orang yang belum nak invest lagi, dia dah boleh mula menggunakan AI GitHub Copilot. Jadi kita pakai VS Code, GitHub Copilot dengan Laravel Boost. Okey. Yang keenam, okey. Berkenaan macam mana kita optimize kita punya Laravel application. Kita ceritalah pasal macam mana nak optimize database, macam mana kita guna cache, macam mana kita guna job queue and worker, benda tu. Okey, sesi ketujuh ni special. Sesi ketujuh ni sebab kita ada tetamu istimewa dari Netherlands. Dari Netherlands, kalau tak silap saya lah. Saya akan ditemani bersama dengan CEO untuk certification for Laravel.com, iaitu Encik Jasper Willems. Tak ada pula gambar dia. Nanti lain kali setuju. Ataupun datang hadir nanti, bolehlah tanya soalan dengan Jasper Willems dan prospek-prospek bila kita buat certification dengan untuk Laravel. Alright. Dan kalau sempat, kita lagi satu topik yang menarik saya nak share ni, macam mana kita nak membangunkan real-time application. Jadi kita akan guna Echo, kita akan guna broadcast kan. Real-time application ni macam mana? Boleh bayangkan tak kalau macam chat, chat itu real-time application. Kita tak perlu nak refresh page supaya chat baru masuk. Tunggu tiba-tiba masuk, tiba-tiba masuk, tiba masuk. Kita type pun terus pergi, terus pergi. Page itu tidak refresh. Okay? Dan dia bukan pakai macam Ajax. Ajax ni kita kena bertanya, bertanya, bertanya kan. Tapi kalau real time ni, bila ada dari server dia boleh notify broadcast. Kalau siapa yang sedang listen, client yang sedang listen, dia akan buatlah apa-apa yang perlu untuk memaparkan data yang diterima itu. Okey, ini berkenaan webinar. So far macam mana? Ada soalan ataupun ada feedback, ada maklum balas apa? Tengok sini. Siapa programmer? Ada Livewire. Ada. Oh, Livewire Oh, mungkin kita boleh apa? Uh, Bincang-bincang jugalah. Mungkin kita boleh buat satu sesi. Saya panggil kawan-kawan yang mungkin boleh sharing pasal Livewire. Mungkin kita boleh buat cerita pasal Livewire juga. Boleh ya, Azhar? WebSocket. Ifah Irdana. Ya betul. Irdana kita yang macam real time tu macam pakai WebSocket lah. Jadi dia ada option sama ada kita tak nak pakai Ajax, kita pakai yang macam WebSocket Ada lain teknologi dia memang WebSocket. Jadi sama ada kita buat WebSocket server menggunakan Laravel juga, ada dua cara, sama ada Laravel Reverb ataupun pakai package lama Laravel WebSocket, ataupun kita pakai servis yang third party yang lebih stable. Contohnya macam Pusher ataupun Ably. In which kalau macam Ably pun dia agak apa generous lah, dia punya free tier tu pun agak generous, boleh sampai beribu-ribu berjuta-juta feedback baru kena masuk the next paid plan dia. Okay. Mungkin kita tunjuk demo pakai Ably mungkin. Okay. Ajax bukan, kita tak pakai Ajax untuk yang apa untuk real time ni. Online, okey. Semua ni free. Semua ni free. Tapi, of course, dia lebih kepada nak memperkenalkan, kita tunjuk mana yang sempat. Sesi ni mostly malam dan paling lama 2 jam lah. Macam tu. Ini memang sesi free online.
Kalau nak yang lebih apa um, mendalam dan kalau ada keperluan daripada syarikat dan sebagainya, boleh tanya balik dengan FAS tadi, kita punya kursus-kursus HRD Corp ataupun kalau kita nak datang ke agensi dan sebagainya. Pun boleh. Tapi yang 8 ini semua free semua free. Pastikan hadir. Okey. Jadi apa lagi ada benda-benda lain sekali yang kita akan ada pada bulan um, PHP dan Laravel ni. Okey. Macam tu boleh tu. Okey. Macam mana nak padam balik benda ni Lah, ni apa? Clear. There you go. Clear all drawing. Okay. Kita ada buku. Buku ni kalau yang tak tahu, saya ada menulis dan telah company Taming Tech telah menerbitkan sebuah buku berjudul 24 Jam Laravel. Ini bukan e-book tahu, ini buku fizikal. Oh, sebentar. Ada yang nampak ke saya? Tada, saya ada buku. Okey. Buku ni 200 ya kita kita stop share kejap. Saya tunjuk buku ni. Stop share. Dia ada ke boleh apa? Fokus pada saya Faz. Ini buku 24 jam Laravel. Alah dia ada fokus-fokus pula. Saya nak bawa fokus. Okey, dan buku ni cetakan berwarna. Kita ada diagram. Kan Faz dia ada boleh fokus pada saya ke? Jadi Yang saya buang cuba. blur my background. Okey, nampak ke? Ini cetakan Nampak. berwarna. Nampak dah. Nampak, tapi saya besar ke? Saya nampak saya kecil lah. Siapa yang dah ada buku ni? Siapa yang dah ada buku ni? Okey. Berat lebih kurang dalam 700 gram. 382 muka surat kesemuanya. Last kali page 382. Okay. Lepas tu kita buat berwarna sebab yang paling penting sebenarnya sebab syntax highlighting tu. Kod ni kita nak tunjuklah ada warna kan. Dan dekat setiap kod ni kadang kita tahulah dalam buku ni kita tak dapat nak copy paste. Okay. Tapi kita ada URL dekat situ. Boleh pergi dekat URL tu, dekat URL tu ada dia punya source code dia dekat situ boleh copy paste dari website. Jadi setiap kita punya source code ni ada macam tu dalam buku ni. Okey. Kita ada promosi, kita buat promosi dah buah. Kita buat promosi lah. Kita buat promosi. Okey, ini promosi baru announce ni dan bila saya announce orang kena follow. Okey, macam ni. Bulan ini, yang mana saya share balik tadi. Sebenarnya kita tak merancang macam ni pun. Uh, okey. Okey. Dah nampak Saya dah share sikit. Okey. Sebenarnya kita punya perancang, kita akan jual, buku ni kita jual pada harga 89.90 sen. Dekat web kita masih lagi 89.90 sen. Okey. Uh, Lepas tu dengan shipping jadi 99.90 sen dengan shipping. Tetapi saya kira-kira okeylah. Jalanlah bulan ni kita jual RM70 sahaja. Okey. Akan tetapi kita cadang sebenarnya nak buat yang jual pukal ni. Jual pukal ni kalau beli 10 dan ke atas kita cut terus sampai RM60 sahaja. Ini memang harga distributor dah. Harga kedai lah. Okey, RM60 sahaja kalau dia beli 10 ke atas. Tapi kalau yang individu kita jual RM70 lah. Untuk bulan ini sahaja. Ni year end sale. Kita punya year end sale. Okey, okey. Akan tetapi ada juga peluang untuk mendapatkan buku ini secara percuma. Macam mana? Mana? Okey. Kita ada mana? Oh, saya tak lupa slide tu. Okey. Kecuali kita setiap kali webinar kita akan buat free giveaway buku ni. Setiap kali webinar, so kita ada 8 sofa, sekurang-kurangnya kita akan giveaway 8. Siapa yang hadir berpeluang untuk mendapatkan senaskah buku ini secara percuma. Kira cabutan bertuah lah. Tapi kalau yang dah dapat tak boleh in the running lagi lah. Okey, bagi orang lain lah pula kan. Okey, tetapi setiap kali webinar kita akan buat cabutan bertuah dan pada bulan ini saja kita jual pada harga RM70 year end sale.
Okey, kalau yang ada untuk agensi, untuk syarikat, untuk komuniti, untuk student, untuk IPT nak nak apa pool order ramai-ramai pun boleh. Kumpul 10 dan ke atas kita jual RM60. Alright. Ini berkenaan buku ni lah. Okey. Okey. Lagi satu untuk memeriahkan lagi. Kita punya bulan PHP dan Laravel. Siapa yang dah ada yang mungkin dapat email daripada saya, siapa yang dah uh, apa ni dah register dan dah daftar, dah buka dah aplikasi QR Hunt kita. Okey. Kita ada game QR Hunt. Dulu kita panggil apa Golden Egg. So, ini pertama kali kita main dulu masa Jom Launch tahun 2020 kan. Jadi kita nak memeriahkan program tu, kita nak sebab kita buat program secara online. Jadi kita khawatir nanti tak ada engagement tau. Jadi kita buat something yang macam ni, kita boleh main sama-sama. Kalau ada yang kenal-kenal boleh bincang-bincang. Uh, apa mencarilah QR yang kita edar-edarkan, kita sorok-sorok dekat website kita, dekat social media kita, ataupun mungkin kita sorok dalam email ke nanti, tak tahulah. Okey, semua dah ada yang dah register yang ini. Okey, boleh pergi dekat bpl.classprogramming.com. Lepas tu kita buat passwordless login. Masukkan email, lepas tu dapat link, lepas tu kita terus login lah dekat situ. Passwordless login. Dan nanti uh, akan ada sistem yang macam ni. Dan kita ada home, ada checklist, ada scan, ada leaderboard dan ada profile. Okey, yang penting dekat checklist tu, kalau siapa yang dah ada, boleh pergi dekat tengok dekat checklist, saya dah mula meletakkan beberapa QR. Okey, beberapa QR yang dah boleh scan dah, tapi kena cari lah. Kena cari Okey. Daftar dulu dekat sini. Boleh tengok jadual kelas tadi. Boleh, boleh. Nanti mungkin saya update juga. Kalau siapa yang ada QR Hub, kita akan update dalam QR Hub ni dekat home berkenaan senarai webinar kita. Nanti saya tunjuk lagi sekali boleh screenshot terus. Okay, tapi kalau yang belum ada BPL classprogramming.com ni, ini memang game memang sempurna untuk bulan ni sahaja. Pergi dekat sini, daftar dan saya nak bagi QR yang pertama. QR yang pertama. Sebab anda hadir pada webinar kita hari ini, dia yang special. Webinar punya QR special. Kalau kita tengok dekat checklist, dia punya markah tu 5 sahaja. Okey, 5 sahaja. Akan tetapi, kalau dia scan dalam tempoh QR, dia akan jadi 10. Alright. Jadi saya nak bagi QR kita yang pertama dah ready. Siapa yang apa tengok dekat laptop mungkin dia dah standby dengan dia punya apa QR HUD. Okey, jadi ini QR kita yang pertama. Saya pun scan samalah juga. Kita scan, dia kata apakah program yang dianjurkan ini? Siapa tahu apakah program yang dianjurkan ini? Cuba type. Saya duduk cerita daripada awal tadi. Apakah nama program yang dianjurkan ini? Saya tunjuk saya punya. Boleh baca ke? Nampakkah? Okey. Saya submit. Tada! Dah dapat. Berapa poin? 5. Nanti saya betulkan lah. Sepatutnya sekarang kita dapat 10 poin. Okey, tengok leaderboard. Siapa yang dapat? Mana lagi? So far saya baru di atas. Tapi saya rasa kalau bila ramai-ramai dah mula, nanti akan ramai lagi lah. Leaderboard ni bukan saya lah. Ni sebab saya masa testing. Saya lah duduk kat atas. Baru 2 kali scan. Tapi so far tengok kat sini. Kita um, ada TE1, TE2, TE3, TE4. Lepas tu kita ada webinar besok punya. Ah, Nanti kita akan buat lagi lah. Kita tanam lagi. Okey. Dan sebahagian daripada QR ni mungkin memerlukan kemahiran programming dan hacking anda. Okey? Alright. Okey. Selain daripada itu, apa lagi? Okey. Lepas tu kita ada lagi satu. Kalau ikutkan list kat sini. Uh, Okey, satu yang saya punya saya scan kita dah ada webinar pelancaran iaitu webinar yang ini. Lepas tu ada bulan PHP dan Laravel di classprogramming.com. Yang ini saya bagi tahu dekat mana lah boleh pergi cari QR code pertama ada di Facebook classprogramming.com. Okey, boleh dapatkan.
10 mata di situ. Ada berapa soalan untuk QR? Okey, nak tengok jadual Mari kita tengok balik jadual. So far yang saya nak cerita, kita sampai sini ya. Inilah dia bulan PHP dan Laravel di kelas programming. Dan ini program yang kita dah senaraikan. Tadi ada permintaan untuk topik Livewire. Mungkin kita akan kongsikan jugalah sedikit sebanyak berkenaan Livewire. Kalau bukan saya, mungkin kawan-kawan lain lah yang akan sharing. Okey, ada apa-apa soalan? Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa cadangan? Ada apa-apa maklum balas? Tak tepi, tak tepi. Macam mana, macam mana? Saya tengah perhati kalau ada yang keluar chat tiba-tiba. So far semua dah ada QR Hunt. Okey, semua sini dah ada QR Hunt. Ada soalan ke dekat chat? Dah ada. Dah scan, baru install. Kalau yang dah ada, scan yang ini segera. Scan yang ini segera. Ini hanya keluar apabila apa ni? Sementara event ni. Ah, kalau apa sebelum webinar, masa lepas webinar kita akan meletak juga kat YouTube mungkin, tetapi point dia tak penuh lah. Siapa yang scan di luar waktu webinar, point dia tidak penuh. Ramai dah yang dah scan. Okey, okey, okey. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, kalau ada apa-apa maklum balas, boleh terus WhatsApp pada Faz boleh ataupun email boleh, apa-apa cara yang agak boleh reach kita, apa? Kita akan apa? Hmm? Siapa tadi tu? Sidik, ada soalan? Okey, saya rasa kalau tak ada apa-apa daripada saya ini sahaja. Terima kasih sebab bersama dengan kita sama-sama kita belajar dan apa belajar bersama sendiri untuk bulan PHP dan Laravel ni di kelas programming. Faz, silakan. Okay, so serba sedikit ya. Betul, macam Cikgu Rina bagi tahu, benda ni macam unplanned tapi kita nak meraihkan sebab banyak program tentang Laravel pada bulan ni. So why not Cikgu Rina kata kita buatlah talk about Laravel. Di siapa-siapa, ramai sebenarnya yang bertanya tentang kelas Laravel yang orang yang tak ada basic, yang programmer tak ada basic lagi pun nak join tapi mungkin mereka tak ada pendedahan secara terus tentang apa itu Laravel, macam mana nak join, nak perlu ada pengetahuan apa, basic language macam mana apa semua kan. Jadi untuk orang yang dah berkemahiran pun ada lagi maklumat-maklumat lain, etika-etika menggunakan Laravel dan sebagainya dengan AI. Jadi semuanya insya-Allah kita akan bawakan sepanjang bulan ini. Seperti mana yang Cikgu Rina dah berikan jadual, tunjukkan jadual tadi. Itulah, tapi tak apa, nanti saya akan kongsikan juga jadual ini di dalam channel di kelas programming Facebook page juga kita akan kongsikan dari masa ke semasa insya-Allah. Boleh juga WhatsApp personal kepada admin, nombor admin 0134464601 pun saya akan update di channel nanti. Mungkin kat sini mungkin terlepas nanti tapi tak apa. Semuanya akan kita update dari masa ke semasa di especially di tempat utama kita, hebahan utama kita di channel Club Free Training by Class Programming. Okay, so izinkan saya kongsikan kembali ya saya punya slide. Hmm. Okay, tadi serba sedikit ya, Cikgu Dino dah sharekan tentang webinar ataupun free talk session kita sepanjang bulan ini, lebih kurang ada 8 tadi. InsyaAllah kalau sempat kita buat banyak lagi. Ajak lagi programmer-programmer yang lain untuk sertai kelas kita nanti. Percuma saja, tak ada perlu bayaran ke apa ke. Datanglah timba ilmu, yang mana belum tahu, yang mana dah tahu nak tambah ilmu lagi, tidak ada masalah. Okay, so saya sambung. Okey, macam tadi Cikgu Rino dah terangkan online talk session kita secara percuma di Zoom meeting. Kita akan update di ruangan channel. Okey, ni yang menarik ni. Ini bukan mudah ni ya.
Cikgu Rina pecah kepala ni nak turunkan harga sebanyak ni. Okey, kalau standard kelas untuk physical training bagi kelas Ravel kita, seperti sedia maklum kepada klien-klien kami sebelum ini, kalau ada klien yang pernah join ataupun yang pernah bertanya tentang kelas Ravel, banyak kami dapat feedback ataupun bila kita buat saringan, kelas ini mungkin orang kata terlalu mahal ke sebagainya, tapi sebenarnya harga tu memang dah orang kata orang kata memang berbaloi dengan apa yang kita perolehi sepanjang kelas tu, sangat berbaloi. Cuma ni Cikgu Dina nak bagi promosi sempena Lara Month physical training, kelas 2 hari. Kita ada 2 jenis kelas. Nanti saya akan ada kat sebelah ni slide dia. Saya terangkan secara raf dulu. Kita ada 2 jenis kelas secara fizikal. Kita adakan public training di training center kita di Taman Malawati. 2 hari kelas. Instead of sebelum ini, kita adakan 3 hari kelas. Contoh kelas basic Laravel. Penggunaan Laravel secara untuk beginner level, 3 hari. Ini kita kompreskan, kita susun balik modul pun semua. Kita jadikan dia 2 hari dengan harga. Cuba tengok harga tak masuk akal. Kelas biasa kita tahu harga dia 2,900. So markdown berapa kat situ? Banyak tu. So bagi sesiapa yang nak join kelas kita, sebenarnya nanti kita akan sharekan poster selepas ini bila kelas itu akan bermula. Kelas 2 hari, Laravel Basic, 1,200 sahaja. Dan dia claimable. HRDC claimable. Jadi kalau selama ni, alamak, tak boleh ke harga, tak boleh ke harga tu murah sikit puan. Turunkan lagi harga puan. Kali ni kami mendengar keluhan, kami mendengar orang kata luahan hati para klien sekalian. Jadi bulan ini, sempena bulan Laravel ni, kelas basic dengan harga 1,200 saja. Promo untuk bulan Laravel ni saja. Tuan puan, bukan senang boleh dapatkan harga ni. Dapat sijil juga. Ilmu yang sama sebenarnya Cikgu Dino akan bagi nanti. Kalau yang dah join kelas Cikgu Dino, rata-rata yang bila kita interview yang hadir kelas, sama ada mereka buat feedback secara online ataupun secara bersemuka, bila kita tanyakan, sangat worth it. Sebab apa Cikgu Dino punya konsep malah ditekankan juga kepada trainer-trainer lain yang mengajar bersama dengan kami, mesti teorinya dengan terus lengkapkan dengan projek. Terus praktikalkan terus ilmu tu. Jadi sebab tu saya kata benda ni bukan kita belajar seperti dalam lecture hall. Belajar dengar, lepas tu kena buat assignment sendiri. Tidak. Balik daripada training tu, kena buat sendiri. Tidak. Cikgu Dino akan terus bersama-sama dengan peserta, pelajarnya, conduct terus apa-apa projek nak buat sistem ke apa, semua dalam kelas terus. So balik tu memang orang kata fresh ilmu, boleh orang kata dapat idea, ilham untuk bina website bagi agensi masing-masing. Okey, itu untuk kelas basic. Untuk kelas advance pun sama. Sama juga kalau yang sebelum ni kita buat 3 hari ataupun custom, harganya juga sama, harga dekat hampir 3,000. So, untuk Laravel Month ni promo hanya 1,700 sahaja dan bersifat claimable. So, untuk company-company yang berdaftar dengan HRDC, kita sangat-sangat menggalakkan untuk enroll this course pada bulan ini. Bagi mendapatkan harga yang sangat-sangat berbaloi ini. Sangat-sangat berbaloi, okey? Okey. Next, itu promo yang untuk kelas fizikal. Tadi dah kelas webinar ataupun free talk session kita secara online percuma. Kita ada juga promo untuk kelas fizikal. Okey, ini antara tajuknya. Siapa nak screenshot pun boleh. Ini insya-Allah dia punya tarikh-tarikhnya tu. Dan topik-topik yang kita akan bincangkan. Insya-Allah saya akan update juga dalam channel group kita nanti. Okey, ni dia. Inilah apa yang Cikgu Dina akan cover nanti ya. Cikgu Dina sini juga yang akan mengajar, bukan orang lain. So sama masih boleh dapat buku percuma lagi. Ya Allah, mana nak dapat tuan-puan. Sungguh orang kata sesuatu yang sangat berbaloi lah. Jadi saya mengharapkan di sini sekiranya ada siapa kat sini, junior PHP developer, front end developer, software engineer, startup or small team developer, even student ke, bootcamp leaders ke, ataupun HR pun boleh enroll kami, boleh nanti WhatsApp, saya akan sertakan WhatsApp number di ruangan chat dan juga dalam channel. Boleh WhatsApp saya nanti di 013446 untuk enroll di course, untuk dapatkan sebuah harga, untuk dapatkan borang pendaftaran
dan modulnya sekali, insya-Allah kita akan kongsikan nanti. So kalau tengok tarikhnya, okey, bila tarikhnya ni Fazrina? Okey, tarikhnya untuk Laravel Quick Start ni bermula pada 22 dan 23 Disember nanti. So masih sempat lagi ni, masih banyak masa lagi, insya-Allah. Dan kita kalau sedia maklum, HRDC punya claimable ni, once kita dah dapatkan sebuah harga, kita dah berikan sebuah harga kepada klien atau prospek, mereka akan terus boleh liaise dengan HR masing-masing. Proses HR untuk dapatkan claim tu difahamkan daripada pihak HRDC sendiri hanya mengambil masa 24 jam saja sebenarnya, tak lama. Jadi proses daripada HR untuk luluskan claim tu prosesnya satu hari saja sebenarnya. Jadi insya-Allah kita tak buka banyak-banyak. Kita insya-Allah kalau kata minimum 4 orang seperti mana HRDC punya term and condition, minimum 4 until 25 punya packs, dan kita dah mula-mula kelas dah. Dan kita akan tutup permohonan ini seminggu sebelum kelas bermula. Jadi mohon untuk enroll secepat mungkin. Bila dah penuh, kita memang tak akan buka lagi dah. Sebab syaratnya sehingga 25 orang sahaja. So ingat tarikhnya 22 hingga 23. Boleh lock the date, boleh tanya dah start riki-riki dengan HR, ada lagi tak bajet untuk HRDC kita ni, pada company kita ni. Okey, dan boleh WhatsApp saya ya. Okey, so ini untuk kita punya kelas quick start kita. Next, kalau kelas satu lagi, advance-nya, okey. Mungkin saya punya back end tertinggal. Tapi sama juga, kalau untuk Laravel Quick Start 22 hingga 23, 2 hari, satu lagi kelas kita panggil dia Foundation Laravel Plus. Foundation Plus. Ni untuk intermediate dengan um, orang kata advanced level lah. Okey, tarikh ni, okey, yang ni memandangkan kita punya kelas quick start ni bermula dah hampir hujung kepada hujung tahun. Okey, berita baik walaupun bulan Rabiul dah habis sampai Disember saja, kelas untuk advance akan dibawa ke bulan Januari, which is pada minggu kedua Januari. Okey, nanti saya update dekat channel. Okey, dia punya apa nama poster dan sebagainya saya akan update dekat channel nanti, dan juga di Hebahan tempat-tempat lain, juga platform lain. Okey, cuma nak maklumkan untuk kelas advance, untuk intermediate dengan advance level, which is namanya Foundation Plus, kelasnya pada 5 dan 6 Januari. 5 dan 6 Januari. Okey, tapi sebelum tu lebih baiklah enroll kelas beginner dulu. Ini bagi orang yang, contohlah saya katakan di sini, mereka mungkin nak belajar basic, tak ada lagi basic ataupun tak kenal lagi tentang framework Laravel. So ini peluang yang sangat baik sebab harganya 1,200 sahaja. Instead of kalau tak sebelum ni harganya 1,900. Ini total untuk dua-dua kelas ni 4 hari dapat ilmu daripada basic sampai advance dengan harga sama seperti dia bayar kelas basic yang standard tu, 2,900. Mana nak dapat lagi. So saya memang tu kata Cikgu Dino ni saja tak ada untung orang kata ni. Tapi sebab dia nak share ilmu ni dengan orang dan sempena mengambil inisiatif orang kata apa bulan Laravel ni, memang kami nak open up betul-betul. Kali ni dengan ilmu daripada basic, intermediate sampai advance, bayar sekali harga sahaja 2,900. Instead of kalau tak harganya, kalau untuk dua kelas ni sebenarnya memang harga dia 6,000 lah. Jadi insyaAllah sesiapa sahaja yang nak dapatkan sebut harga untuk kursus ini, dan ingat kursus ini HRDC claimable, boleh terus WhatsApp saya ataupun nampak kat sini kita dah sediakan terus QR link ke WhatsApp channel kami ni. Ni boleh masuk sini. Dan kalau nak dapatkan sebuah harga, boleh email saya di seperti tertera di apa nama di poster, ataupun WhatsApp terus nombor yang diberikan di situ juga. Okey. Boleh faham semua ya? Ada persoalan tak tentang kelas ni dulu? Saya tengok ruangan chat sekejap. Okey, sekiranya ada soalan tentang kelas ni, ada yang tak faham, tak jelas, boleh bertanya di ruangan komen. Okey. So tadi dah diterangkan untuk sepanjang bulan Ramadan ni kita ada, saya ulangkan sekali lagi, free talk session secara percuma di online Zoom meeting kita. Semua hebahan akan diupload sepenuhnya di ruangan channel kita dan juga di platform-platform lain, insya-Allah. Dan kita ada promo kedua, which is kelas fizikal. Ada dua jenis kelas dengan harga yang sangat-sangat berbaloi. 2,900 boleh cover semua level. Cuma dia separate saja sebab kita tak nak lah otak tepu daripada orang kata apa, belajar basic sampai ke intermediate tu terus straight sepanjang tu pun kita risau juga kan nak terima ilmu tu. Jadi kita ada gap sedikit. Tapi harga
sangat-sangat berbaloi. Okey, kalau ada persoalan boleh sahaja tulis di ruangan komen ataupun boleh buka mic bertanya ni ruangan. Sekarang ni saya dah open dah QA punya session. Okey, next. Sebentar. Okey, another pengumuman. Okey, ini pun satu hal juga. Ini pun best juga ni. Ini pun satu benda yang baru juga yang kami nak lancarkan pada tahun depan. Tapi sempena bulan Laravel ni lah kami akan launchkan this class. Kita akan mula buka pendaftaran untuk orang kata apa enroll this course secara online. Okey, mungkin ini tadi untuk HRDC claimable. Okey, dengar. Yang ni khusus untuk mereka yang self-funded yang datang ramai sebenarnya kami dapat lebih kurang dalam 100 hampir 100 ke 100 lebih juga penyertaan ataupun pertanyaan tentang ataupun mereka dari latar belakang individu dana personal lah orang kata bukan berkait dengan kerajaan ataupun private sector. Mereka datang sebagai orang kata freelancer, programmer yang bergerak sendiri. Bila tengok harga tu mungkin rasa macam oi belum lagi mampu. Kali ni kami juga mendengar keluhan bagi mereka yang datang dengan self-funded. Kami bawakan kelas sangat-sangat mampu milik harga yang sangat mampu milik. InsyaAllah kelas secara online. Tak ada asas pun boleh join. Sebab trainer kita, speaker kita akan ajar one by one basic macam mana nak kenal apa belajar tentang fundamental asas bahasa PHP, HTML, CSS semua. Which is contoh saya lah, saya yang tak ada asas ni. Saya memang bukan dalam bidang programming. Saya bidang psikologi. So basically memang tak ada. Belajar komputer ialah kita faham boleh nak guna sikit-sikit. Tapi contoh saya minat nak belajar programming. So kita tekankan kepada mereka yang nak join kelas ini. Mereka tak ada asas tapi berminat. Sangat nak belajar, sangat orang kata apa ada minat yang sangat tinggi untuk belajar benda-benda yang berkaitan dengan programming dan nak guna framework Laravel dan sebagainya. Sangat-sangat dialukan, digalakkan untuk sertai kelas ini. Okey. Kelas ini akan diadakan pada Januari nanti selama 5 hari berturut-turut. Kelasnya 2 jam, 10 jam. Selama 10 jam, 5 hari tu 2 jam setiap sesi pada waktu malam. Jadi tak ganggu waktu siang. Waktu siang boleh buat kerja seperti biasa, malam boleh join kelas. 2 jam sahaja dan saya rasa insya-Allah 2 jam, 2 jam 5 hari kelas. Ini pun sama speaker ataupun trainer kita akan bawakan sekali. Bukan sahaja teori semata-mata, kita terus ajar basic bagaimana nak bina website ataupun sistem. Dan yang bestnya, dia akan ajar sekali macam mana nak guna AI. Inilah saya kata tadi, orang yang tak ada asas pun sebab sangat membantu AI sekarang kan. AI ni dia macam satu, orang kata apa, assistant kita dah. Nak tanya apa-apa, ChatGPT dan Gemini dan sebagainya kan. Ni dalam Laravel pun kita dah move on, kita dah tambah, dah inovasikan macam mana AI membantu programmer-programmer buat prompt ataupun coding mereka dengan cara yang betul. Bukannya hentang kromo sahaja, tak tahu orang kata etika dan sebagainya, tapi trainer kita akan ajar cara yang betul untuk menggunakan AI dengan orang kata apa, efisien, dapat seperti mana yang kita inginkan. Okey, so kelas ni berapa ni sebenarnya ni? Okey. Okey, kelas ni harganya okey, tak dituliskan di sini tak apa. Okey, kelas harga ni harganya sangat-sangat mampu milik RM399 sahaja. RM399 sahaja. Okey, saya akan kongsikan dari masa ke semasa juga nanti promo kelas ini di ruangan channel kita supaya nanti semua boleh tengok di situ. RM399 sahaja apa akan dapat? Ilmu, bahan, material semua ada nanti saya akan kongsikan daripada ni. Dia ada package-package dia. 399 yang basic, kalau nak advance dan dapat buku sekali, naik ke package kedua 499. Nak advance lagi, mungkin nak hantar tim. Tapi orang kata duit untuk orang kata claim HRDC dah tak ada dah. Mampu untuk hantar orang kata orang kata dengan bajet yang ada saja pun boleh. Sebab trainer kita susun modul ni bagi mereka yang orang kata belajar walaupun 5 jam, 5 hari selama 10 jam ni
dah boleh bina sistem dah. Ni untuk mereka terutama yang orang kata apa? Tadi saya sebutkan dana peribadi. Ataupun orang kata dah hujung-hujung ni nak join juga tetapi mungkin bajet HRDC untuk tahun ni sudah orang kata apa dah ada di hujung-hujung tanduk dan sebagainya kan. So memang sangat-sangat sesuai kelas secara online ini. Okey. So, itu sahaja daripada kami insya-Allah. Seperti mana Cikgu Rina sebut tadi, jangan lupa setiap kali webinar ataupun sesi talk kita akan ada game. Bermacam-macam jenis nanti gamenya apa semua. Tadi dah try and error dapat free buku. Jadi kita nak menggalakkan lagi, sharekan banyak-banyak link nanti kepada mereka yang lain di luar sana. InsyaAllah kelas kita akan buat pada waktu malam, which is santai-santai. Kalau waktu siang, mungkin masing-masing sibuk dengan tugasan orang kata di tempat kerja. Jadi kita akan buat kelas ataupun free talk session ni secara waktu malam, pada waktu malam, lebih santai-santai. So orang kata kita dah selepas solat isyak apa semua, dah makan dan semua selesai dah, kita masuk ke dalam kelas dalam lebih kurang 1 jam macam tu perkongsian. Dan insya-Allah. Okey, jangan lupa jemput masuk nanti, kita akan kongsikan jadualnya. Jemput masuk, anda akan berpeluang memenangi buku secara percuma. Dan jangan lupa juga untuk agensi ataupun individu yang nak dapatkan buku Laravel kita dengan harga promo, ingat tadi RM70 untuk pembelian satu apa tu sebuah. Dan kalau mana agensi yang nak ataupun kedai buku ke dan sebagainya nak beli dengan harga yang orang kata memang harga impak lah, harga satu pak tu terus RM60 sahaja untuk 10 buah buku. Jadi insya-Allah itu sahaja perkongsian launching kita pada hari ini berkenaan dengan bulan Laravel kita. Jadi tunggu update kami dari masa ke semasa setiap promo. Dan jangan lupa untuk kelas fizikal tadi, ingat seminggu sebelum kelas bermula kita dah tutup dah permohonan, which is ingat harga dia sangat-sangat berbaloi. Boleh fikir-fikirkan, boleh riki-riki, boleh tanya-tanya ke HR, boleh lagi tak nak claim. Kelas ni berbaloi ni, 2 kelas boleh dapat dengan harga satu kelas. Harga kelas basic 2900 boleh dapat kelas daripada basic sehingga advance. Sangat-sangat berbaloi. Ilmu yang sama cuma dipadatkan dan orang kata insya-Allah memang cukup. Sebab Cikgu Dino kita pun dah berpengalaman mengajar. Kenapa dia boleh construct this modul lebih kurang 6 hari kepada 4 hari. Jadi daripada beginner until orang kata intermediate to advance boleh dikompreskan. Jadi insya-Allah saya rasa sangat-sangat berbaloi. Okay, so itu sahaja daripada kami. Ada apa-apa persoalan sekiranya ada? Sekiranya tidak ada, Cikgu Rino ada apa-apa lagi pesanan kepada kita punya audience? Nak tambah Tak apa-apa? ada. Teruskan. Tak ada dah. Harap Tak ada dah. apa harap semua dapatlah bersama-sama dengan kita sepanjang bulan ni yang yang berminat dengan kita punya kursus, kita punya training, kita punya online bootcamp dan sebagainya boleh berurusan dengan Faz. Di samping itu jangan lupa datang kita punya semua webinar-webinar percuma kita buat. Kita dah merancang berapa? 8 8 webinar. Setiap kali webinar tu kita akan ada book giveaway dan kita ada juga kita punya QR masa webinar untuk menambahkan poin anda di hujung bulan. InsyaAllah kita, seorang pemenang akan dapat hadiah yang lumayan lah insyaAllah. Okey. InsyaAllah. So sebarkan nanti saya akan sharekan link grup apa channel kepada di channel kita, sebarkan sebanyak yang mungkin. Semoga kepada mereka yang memerlukan mendapat manfaat daripada program kita pada bulan ini lah insya-Allah. So itu sahaja daripada saya dan juga kelasprogramming.com dan juga Tamin Tats dan Berhad. Terima kasih kepada Tuan Puan kerana sudi meluangkan masa pada petang ini. Kami sangat menghargai masa yang Tuan Puan berikan kepada kami untuk mendengar penjelasan berkenaan program sepanjang bulan Raven ini. So akhir kata mohon maaf salah siap daripada saya sebagai host pada petang ini. Dan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum semua. InsyaAllah kita jumpa pada malam esok.